pun nak duduk sebelah Lin lah. Kau tak boleh, kau bahaya. Kadang-kadang bila dilihat dari satu sudut, yang paling berharga dalam hidup ni bukan pencapaian, tapi adalah kenangan. Pada Sabtu yang lepas, aku duduk semeja dengan 17 orang kanak-kanak dewasa. Mereka adalah sebahagian daripada masa silam aku, iaitu rakan sekolah rendah dari Sekolah Rendah Jalan Kuantan 2, Kuala Lumpur. Aku tak rasa ramai yang ada grup sekolah rendah ni. Keceriaan kita orang pada petang tu tak ubah seperti macam dalam kelas dulu-dulu. Lima merah. Pertemuan kami diadakan di restoran White and Black Lakeside Titi Wangsa. Suasana petang tu boleh dikatakan agak panas. Mujur ada kipas ke kotak yang besar disediakan. Petang tu di bahagian meja kita orang sangat riuh rendah dengan gelak ketawa, seolah-olah alam persekolahan baru lepas tamat minggu lepas. Aku pun nak duduk sebelah Lin lah. Kau tak boleh, kau bahaya. Aku agak berbahaya Kita orang throwback zaman sekolah di mana masa tu tak ada gadget, tak ada TikTok, tak ada Facebook, tak ada IG. Laki dan perempuan main game sama-sama, galah panjang, polis aktif, sepak bola tenis, guli, lompat getah. Silap-silap budak zaman sekarang dah tak main permainan ni. Alamak, sampai juga Sampai. Aku hari ni datang bawa kereta kan. Bawa kereta. Saya dah lama sampai. Itulah tu kan. Jam teruk. Hari ni banyak acara. Jadi semua sangkut. Hari ni birthday dia. Mana birthday dia? Ha. Apa esok? Ada yang tak tu. Dekat tenis dia tu. Kenapa? Kereta sebelah tu. Kita lelaki 5 orang Kita 5 orang Dia ada meja sebelah meja. Oh, itu Awaludin. Kadang-kadang dalam kesibukan bekerja, kita terlupa siapa kita dahulu. Tapi pada malam itu segala-galanya berubah. Suasana dengan tiba-tiba menjadi riuh rendah dengan hilal tawa mengenang kisah-kisah lalu. Semakin lama berbual-bual, suasana menjadi semakin rancak. Kita orang yang pada mulanya berdebar-debar dan agak kekok untuk bertemu, sekarang dah mula rasa mesra. Dah lapar. Guys, jom makan. Tadi tengok Kadipak pun dah lapar, pergi makan sekarang. Okey guys, sekarang ni kita nak cari makanan masing-masing sebab makanan semua dah siap. Kena pilih lah. Kenapa aku nak duduk sebelah dia? Sebab last reunion memang aku duduk sebelah dia. Ni jaket siapa? Jurai. Siapa punya jaket ni? Apa ni? Ahmad Isyam duduk mana? Saya duduk dekat distrik. Apa ni dekat Aku duduk sini Jurai duduk sini. Jurai duduk Pada petang itu, di sebuah restoran yang tenang menghadap tasik, sekumpulan sahabat lama berkumpul semula di reunion sekolah. Bukan sekadar makan-makan, tapi pertemuan jiwa-jiwa yang pernah berkongsi zaman sebelum wujudnya gadget dan wifi. Okey guys, masing-masing tengah cari makanan masing-masing sebab dia dah berterabur sikit. Okey guys, ini hadiah-hadiah yang dibawa untuk ditukar malam nanti. Kehadiran Rose aka Nona telah menamatkan penantian pada majlis tersebut. Nona seorang usahawan selebriti dengan langkahnya yang bersahaja, tapi aura dia lain macam. Tapi pada malam itu dia cuma sahabat lama yang membawa gelak tawa dan kenangan silam. Dengan kehadirannya, meja panjang kami menjadi lengkap. Satu malam, satu detik di mana waktu seakan terhenti dan kami pelajar sekolah Jalan Kuantan 2 kembali menjadi kanak-kanak semula. Ucapan apa? Makan je lah dulu. Tak ada lah. Aku tak biasa berucap lah. Kita punya reunion daripada sekolah rendah
Jalan Kuantan 2, Pintu Wangsa. Okay, AH8186. Ya, it's actually ad hoc punya program. Ya, tapi alhamdulillah we make it. So, terima kasih viewers yang datang. Ya, insyaAllah kita boleh buat lagi in the future. Hopefully kita punya program ni boleh merapatkan lagi punya uang. InsyaAllah sampai ke jannah. Amin. Amin. Okay, doa makan. Doa dah dibaca tadi. Jai makan apa Jai? Lamb chop. Kalau ikutkan nama tu lamb shoulder. Power style. Oh, order nasi goreng kampung ni. Lepas tu nanti kan hantar dekat Sengkuan. Dia kata kenapa budak askar semua 22, 23 semua nak kahwin. Betul apa? Dia orang tak tahan dalam hidup. 18. Dia punya pelakon 18. Kan? 18 ada masa apa ada je. Ada ketika apa yang nak pergi. Betul tak? Kita ada PKP tu kan? Action. Ambil angle yang elok sikit. Biar nampak berkurus. Jangan nampak double chin. Jangan nampak You masuk lambat sikit kan? Masuk Jalan Kuantan. No. Oh yes, I was in standard 4 masuk. Jam 4. Ya, jam 4. Ya, sebab atas lah, the trace not that. Standard 2. Tak masa I remember masa dia masuk macam glamour. Semua orang macam, Maria, buat lari. Oh ya ke? Tengah tu. Boleh dah clear? Ada seorang Kat mana? Kat mana? dia kata balik cermin ni belah kiri. Balik pintu ni belah kiri terus. Belakang Sini je. Okey. Kalau tak ada tapi tutup organizer ambil ya. Semangat kau lah. Lagi dia bila lagi. Tak gambar. Clementi 2 sini. Ya, tunjuk sikit. Kalau dapat sendiri punya kan. Kalau dapat Lucky 7. Lin, ni apa benda Lin? Ha? Lin, ni apa benda? Terus bagi. Ros. Oh, Ros bagi. Oh, terbaiklah Ros. Ros Azlin Nona bagi hadiah daripada Nona, pencuci muka. Balik boleh cuci muka bagi putih. Ya. Lapan. Kau diam dekat situ lah. You nombor what? 2. Dekat sini. Okay guys, kita telah selesai sesi tukar-tukar hadiah So aku dapat ni apa tadi kipas Ni Fauzi punya barang ni. So ni ada satu hadiah daripada Nona iaitu Ros Azlin, pencuci muka. Benar profesional lah Jai Tidak mampu Jai. Nampak pasal.
Kagak longkang itu. Aduh, ya. Ampang aku tak ada. Aku masa last time yang dekat cendol tu. Cendol Surinda tak ada. Ya. Dah berapa? Dua besar. Okey. Boleh. Kau ni macam mengantuk ke tengok ni? Mataku malah tak nampak sangat. Ya ke? Sila. Ini semula ni dia ke rumah dia. Kau cari je. Aku baca lah. Cerita aku tu macam aku tak kan? Dah lama kita bercerita ni tau sebelum PKP ni. Belum. Sebelum PKP lah. Kita ada banyak cerita, banyak plan. Ada betul cerita. Ada apa ni? Lewat. Sekarang dah lewat. Oh, dia beli kedua. Kau beli apa? Iyalah. Sebab kita ada sekolah sini kan. So memang kita ada sini. Bukan. Ini mesti ada penggarang. Boleh? Sarapan boleh? Dari tu dah buat dah. Boleh. Sarapan pula. Okey. Saya nak buat macam ni. Sarapan yang best lah. Kalau nak sarapan dia tadi. Okey guys, berakhirnya reunion pada hari ini dan masing-masing dah balik dah bersiap sedia untuk balik. Duduk lama mana apa. Kena baca situ juga ada dia enggak? Tak bisa apa. Tampak kita ke menu. Okey. JKS. Okay, alright, one. Okay, 1, 2, 3. Welcome to the reunion. JKS. Okay. 1, 2, 3 dah start dah. Okay, kami tak takut sini. Okay,